Angkat. Angkat depan. Okey. Mana. Mana lupa lama? Saya kumpul setahun lah. Setahun. Tak campur barang FK lah, barang lama. Boleh pakai balik. Dalam. Ini punya plate apa pun cantik. Oh. Bagus. Mantap.专柜端的，这以后下次搬的时候才用啊。没有，一丢就丢到完了。 Yo, guys. Keras guys. Quality RR Racing. Okay guys, sekarang aku berada di RR Racing. Inilah kedai yang aku pasang barang-barang parts aku. Dan dia pun ada jual juga barang-barang dia. Ni brand dia ni. Local brand RR Racing Malaysia punya. Okay, kita mula dengan ni Apa kelebihan dia? Ni barang dia. Charge pipe dia nampak. Dia punya hose ni keras. Ni turbo inlet dia. Yang ni bukan ni. Lepas tu dia ada juga brand Hard Race. Laknat pun ada. Ignition coil. Brand ni mahal ni. Jadi juga PRR. Tohuk ni. Fiber dia belakang seat. Kuiti pun ada. Ni don trim tepi kereta. Bar dia fiber tu. Ni puli ni. Ni lalah aku tukar downpipe front pipe. Dia punya kualiti bagus. Ni titanium, ni besi. Ni macam type D ni. Okay guys, aku sekarang berada di
ceras. Inilah kedai yang aku recommend kat korang kalau nak buat kereta FF5. Ni salah satu lah. So yang aku tahu inilah dia punya hasil kerja terbaik, InsyaAllah. Based on banyak orang yang dah buat kedai Aheng ni yang ada brand sendiri ni. So ni kereta dah naik tapi malangnya kena tinggal 4 hari. So aku tak boleh nak buat video. Nanti kita tengoklah bila dah siap ni. Ni salah seorang yang nak pasang intercooler PRL. Ni antara barang-barang dia dah beli. Dust cover, carbon fiber, charge pipe dia. Ni charge pipe brand dia ni, down pipe ni. Under tray. Ni dia dah pasang. Ni intercooler PRL ni bagus ni. Material dia bagus. Mẹ chun. Mẹ chun rảo cái chun khỏe không? Đi. Yang uwi gua nanti 20. Tujuh uwi. Ini mau cek sih. Cek kau. Ya. Yang kat KW ni di brand Malaysia. Oh. Angkat 2-way ah? Ha? 3-way. Okay guys, barang dah mula susun. So aku tak jadi pakai downpipe front pipe RB6, tapi aku pakai yang ni, titanium. Ni brand dia ni. Ni brand dia. Dan aku pakai charge pipe dia juga. Charge pipe brand dia. Lain sekarang aku lah. Dengan tu ni under tray pun aku ambil dia punya brand. Dia tak pakai clip, dia pakai screw. Harap dipermudahkan. Ini pula kita akan cat engine cover ni. Kita akan cat. Kalau apa, tunggu next episode.